Perodua Kelisa 2026 menjadi perbualan menarik di kalangan peminat kereta kompak kerana nama Kelisa sendiri sangat ikonik dalam sejarah automotif Malaysia. Model ini dikenali sebagai kereta kecil yang lasak, jimat minyak dan mudah diselenggara, menjadikannya pilihan popular suatu ketika dahulu. Untuk versi 2026, ramai menjangkakan Kelisa akan kembali dengan pendekatan yang lebih moden tanpa meninggalkan identiti asalnya sebagai kereta bandar yang praktikal. Jika benar direalisasikan, Kelisa 2026 bakal disesuaikan dengan gaya hidup pemandu masa kini yang mahukan kenderaan ringkas, cekap dan mesra bajet. Dari segi reka bentuk luaran, Perodua Kelisa 2026 dijangka tampil dengan imej yang lebih segar dan kontemporari. Bentuk badannya mungkin masih kompak, tetapi dengan sentuhan moden seperti lampu hadapan LED, grill yang lebih kemas dan rekaan bumper yang nampak lebih sporty. Garisan badan yang lebih aerodinamik bukan sahaja meningkatkan penampilan, malah membantu kecekapan bahan api. Saiznya yang kecil masih menjadi kelebihan utama, terutamanya untuk pemanduan di kawasan bandar yang sesak dan ruang parkir yang terhad. Masuk ke bahagian dalaman, Kelisa 2026 berpotensi menawarkan kabin yang lebih selesa berbanding model lama. Susun atur dalaman dijangka lebih moden dengan papan pemuka ringkas tetapi praktikal. Tempat duduk direka semula untuk memberikan sokongan yang lebih baik kepada pemandu dan penumpang, walaupun untuk perjalanan jarak jauh. Sistem infotainment skrin sentuh mungkin disertakan, lengkap dengan sokongan sambungan telefon pintar seperti Android Auto dan Apple CarPlay, sesuatu yang sangat penting untuk pemandu generasi baharu. Ruang simpanan dalam kabin juga dijangka dioptimumkan bagi kegunaan harian. Dari sudut prestasi, Perodua Kelisa 2026 berkemungkinan menggunakan enjin kecil yang lebih moden dan cekap bahan api. Enjin ini sesuai untuk pemanduan bandar, menawarkan keseimbangan antara kuasa yang mencukupi dan penggunaan petrol yang rendah. Transmisi automatik yang lebih lancar atau manual yang ditambah baik akan memberikan pengalaman pemanduan yang mudah dan selesa. Dengan berat badan yang ringan, Kelisa mampu memberikan pecutan yang responsif untuk kegunaan harian seperti pergi kerja atau urusan seharian. Keselamatan juga dijangka menjadi fokus utama untuk model 2026 ini. Kelisa tidak lagi sekadar kereta bajet tanpa ciri keselamatan moden. Ia berpotensi dilengkapi dengan sistem brek anti kunci, kawalan kestabilan elektronik, bantuan mula mendaki serta beg udara untuk pemandu dan penumpang hadapan. Ciri tambahan seperti sensor parkir dan kamera undur akan meningkatkan keyakinan pemandu, terutamanya bagi mereka yang baru belajar memandu atau sering memandu di kawasan bandar yang sempit. Dari segi kos pemilikan, Perodua Kelisa 2026 dijangka kekal sebagai salah satu kereta paling mampu milik di pasaran. Penyelenggaraan yang rendah, alat ganti yang mudah didapati dan penggunaan bahan api yang jimat menjadikannya pilihan ideal untuk pelajar, pekerja muda dan keluarga kecil. Ia juga sesuai sebagai kereta kedua untuk kegunaan harian yang ringkas dan praktikal. Secara keseluruhan, Perodua Kelisa 2026 berpotensi menghidupkan semula nostalgia sambil menawarkan teknologi dan ciri moden yang relevan dengan keperluan semasa. Dengan gabungan reka bentuk kompak, penjimatan kos dan ciri keselamatan yang dipertingkat, Kelisa mungkin sekali lagi menjadi kegemaran ramai. Adakah Perodua Kelisa 2026 ini mampu mengulangi kejayaan legenda lamanya dan sesuai untuk gaya hidup anda hari ini? Jika anda suka video seperti ini, jangan lupa untuk subscribe channel kami dan aktifkan notifikasi supaya anda tidak terlepas video terbaru tentang kereta dan otomotif hanya di channel ini.